Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua di luar sana. Anda bersama saya di Chronicle Sulaiman bin Rai. Okey, hari ini kita akan membincangkan ataupun kita buat discussion tentang seseorang yang tengah viral sekarang ni, yang sangat-sangatlah viralnya itu ya. Siapa lagi kalau bukan Choki. Aku pun tak tahulah kenapa si Choki ni terlampau sangat viral. Jealous I tahu. Okay, jadi korang semua tahu kan dia buat slow-mo, okey? Slow-mo tu apa? Anak aku pun boleh buat slow-mo. Okey, aku pun boleh buat. Alah, setakat macam tu je. Kan? Tapi apa yang membuatkan dia sangat-sangat popular ketika ini? Takkanlah pasal slow-mo je. Berapa ribu orang buat slow-mo kan? Bukan dia seorang je, betul tak? Bukan dia yang mulakan pun, bukan dia founder slow-mo pun. Jadi kenapa dia boleh popular sangat? Jadi untuk mengetahui jawapan tu, mari kita sama-sama terjah Instagram Choki. Let's go. 1, 2, 3. Okay, ini Instagram Choki. Okay, Choki 69 post, 581k followers. Bedu. Okay, following 1049. Danish Daniel. Dia kalau sesiapa yang bernama Danish tu bisa memang muka cute lah. Hai Danish. Lagi. Okay, real account kata dia kan. Okay, dia letak nama bapak dia, IG bapak dia sekali, manager dia, second account ada duta. Okay, lepas tu ada produk dia, Ilyas Zulkifli. Okay, ni semua ni lah korang boleh tengok lah dekat channel dia kan. Jadi apakah yang membuatkan si Choki ni sangat-sangat popular lah ketika ni? Korang pelik tak? Pelik. Slow-mo je kot. Okay, tengok post dia yang paling latest. Just gambar saja. Nak kongsi rezeki duit belanja total 1000. Caranya senang gila, mana tahu je dia. Okay, ni iklan lah, iklan. Aku dah cari video dia je. Okay, ni video juga. Iklan juga. Tak nak. Jap. Okay, ada. Okay, iklan. Tak nak. Okay, ni. Macam tu je video dia. Korang ada rasa sesuatu tak? Macam okey, kita sambung. Sama-sama kita cari video dia lain. Okey, ni ada lagi satu. Rambut dia. Itu je dia buat. Itu je. Jadi sesuatu je. Korang tak ada rasa apa-apa? Sambung. Benda macam ni korang minat, astagfirullahaladzim. Teruk gila. Korang tak ada rasa apa-apa ke? Kan aku seorang je. Oh my god. Itu imajinasi aku je lah. Jom kita cari terus. Jom kita cari terus. Pegang kasut bagai Allah.
Apa ni? Weh, please dah. Weh. Weh, aku dah mula seram ni. Minta korang pun rasalah apa yang aku rasa sekarang ni. Kenapa macam ni Okay, kita tengok lagi video dia yang lain. Imajinasi aku je lah tu. Benda macam ni orang sekarang tengok. Astagfirullahaladzim. Apa benda lah korang tengok ni. Okay, aku dah mula cringe sekarang. Apa baru jadi ni? Woi, apa benda ni? Kenapa jadi macam ni? Woi. Weh. Coki, sorry Coki. So, aku kena minta maaf dengan Coki. Coki. Aku minta maaf Coki. Kalau aku jadi Coki, please. Coki. Please Coki, dah stop. Okay guys, dengar sini guys. Okay. Okay, kepada korang semua, Coki sebenarnya tak bersalah. Okay, video dia semua okey video dia. Slow motion je kot, slow mo je. Dia tak buat apa-apa pun yang teruk kan. Okay, jadi kenapa korang tak suka dia? Kalau tak suka tu tak sukalah, tapi tak payahlah sampai nak keluarkan kan. Kepada yang tak suka tu tak payah nak bagi tahu kat orang lah kau tak suka, tak payah. Simpan je lah. Jangan nak memburuk-burukkan dia. Kalau tak suka dah, senyap. Okey, pada fan dia pula, please lah jangan lebih-lebih sangat. Okey, jangan sampai nak sembah dia ke apa. Dia budak biasa je kot. Okey, kesian dia. Masa kecil-kecil macam ni dah jadi Tuhan pada korang, kepala otak korang. Tak payah macam tu. Minat macam biasa je. Okey? Okey Coki. Sorry Tengok. Aku dah kena dah. Sekarang ni aku pangkat pakcik dengan dia, tahu tak? Aku ni boleh kata dia ni anak aku, tahu tak? Sekarang ni dia ni anak aku. Pada Coki ni pakcik nak beritahu, stay humble. Okay, humble, stay. Okay, stay humble. Tolong nasihatkan pada fans jangan terlampau tak suka sangat dengan Coki. Okay, please jangan jadi macam fan betis. Korang tahu fan betis? Fan betis tu siap buat agama lah, apa benda agama betis pun ni buat agama, bodoh kan. Jangan sampai macam tu. Okey, minta tolong lah kepada Coki. Good luck pada Coki ya. Good luck. Semoga berjaya dalam hidup. Belajar rajin-rajin dulu. Jadikan pelajaran itu sebagai prioriti. Nombor 1 punya. Kedua barulah kau nak slow-mo lah. Itu nombor 2 Coki Ini pakcik bagi ingat je. Jangan sekali-kali korang nak kutuk dia. Okey, support lah. Dia buat biasa je kot. Itu kira luck dia lah kan. Orang suka dia apa semua. Tengok lagi satu muka dia, tengok berapa comel dia, berapa handsome dia. Pasal tu lah orang suka dia. Setakat slow-mo tu semua orang boleh buat. Jadi tak payahlah. Sudah-sudahlah. Dah okey dah. Dah okey. Apa benda lah kau ni? Yelah, aku tahu aku salah. Dulu masa Okey, salah. kau tak ada marah-marah kau pun aku ingat lagi lah dulu. Ya. Sekarang ni anak kau minat slow-mo, kau pula lebih-lebih nak kutuk-kutuk dia apa hal. Yelah. Baby shark, baby shark, baby shark.
I'll give you all of me, give me all of you. I gotta go sometimes, but you're always on my mind. See, you distract me, but I'm distracted without you. I don't know how to focus, baby.